Jom pergi makan. Oh, jom. Kita nak pergi makan bawal sendeng. Tak tahulah, first time nak makan tapi macam menarik. Semoga sedap lah. Bye-bye. Bye. Tak payah buka gate, Mama boleh buat. Masing-masing dah lapar, tak makan apa-apa. So kita dah sampai dah bawal sendeng. Kedai dia macam boleh tahan lah, comfy juga. Nampak macam ramai. Sekarang pukul 2, so kita orang takut tutup. Dia tutup pukul 4 rupanya. So ni dia kedainya. Ni semua muka kelaparan ni. Kita nak kena pergi. Dia buffet kan? Kita kena bayar dulu sebelum makan. Jom. Nasi sedap ni. Bagus, tengok sikit muka lapar. Tajen, tengok sikit muka lapar. Mana sini? Adik. Alah, mucuk. Anyo. So, inilah muka-muka kelaparan. Macam nak ambil dinner tapi macam tak boleh. Macam mana? Sedap kan? Nampak macam sedap. Adik makan apa? Sedap ni. Goreng dengan sup. 2 dewasa. Ni aku punya. 3 lah bawah 5 tahun. Aku tengok lauk-lauk dah. Aku tak tahu nak ambil yang mana dah. Aku ambil sikit-sikit. 50 ringgit. 53. Yang ni memang peminat kari ayam. Sedapnya. Dia punya air balang pun ada 3 jenis. Dapat tak? Suap. Dia punya ni cepat sedut, sedap tak? Sedap ni. Aku memang suka ni, tahu apa? Tarung belado. Tapi first time makan ikan keli ni, asam pedas. Tapi sedap. Cukup makan guys. Ni telur rebus belado. Bestnya aku makan sedap. Sumpah dia punya lauk semua sedap. Korang bayar satu kepala RM15 untuk dewasa. Kanak-kanak berapa? Kanak-kanak berapa? 12. Kanak-kanak 12. Bawah 5 tahun free. So korang boleh buffet, ambil makan dia apa benda korang nak. Betul. Daging salai sedap. Terung belada sedap. Aku tak tahu nampak aku ke tak. Nampak. Oh, kau buat terbalik kan? Kalau korang tak nak tambah add-on ni, tak nak add-on ni tak apa. Sebab dia dah sedap dah, yang lain semua dah sedap dah. Rupanya aku second time. Aku makan lambat sikit sebab dia jilat dulu. Sebab nak menyuap orang sebelah ni. So aku makan sesuap, aku kena jilat tangan aku. Makan dia. Belado dia. Dia goreng dia ikan keli ni. Macam garing dia buat ikan. Belado dia garing. Dia buat macam ikhlas betul punya tu. Tunggu masak gitu. Ini kari. Allah batuk.
Kari dia bukan kari yang lemak santan. Kari dia bukan kari Nook 9 Nook Mimi. Dia bukan kari santan yang pekat yang tambah nasi Penang. ke? Ya. Ada gua aku rasa kerau juga. Raya tambah nasi ke? Tapi sedap. Kari tu sedap. Asam pedas keli dia macam surprising ni. Sedap. Tapi paling surprise untuk aku asam pedas kali. Sebab aku tak expect rasa sedap ni. Orang lauk dia semua sedap. RM15 untuk dia satu kepala tu dah cukup berbaloi. Tak payahlah makan pula lalu. Dan kau boleh tambah-tambah. Kau boleh tambah, air kau boleh tambah. Tapi kalau ada yang kau nak add on selain daripada yang dia bagi dalam buffet ni pun boleh je. Add on je lah. Macam sedap ni. Dah takut kau terliur. Ini dah second course. Dah weh. Okay lah, kita makan dulu. Nanti kita bagi rating. Overall rating. Bye-bye. Tapi pedas. Okay guys, semua dah selesai makan. Selesai. Dah kenyang. Oh my god. Dek, ni semua habis weh. Kita super lapar gila tapi Oh, eat. worth it. Worth it makan kat sini. Puas hati. Tadi apa soalan awak? Apa soalan awak tadi? Bukan soalan. Tak, dia nampak sibuk. Dekat dalam. Dia nampak dia dekat Wendy tak. Dia nampak dia. Rasa nak boleh lah. Rasa bila Ray balik dari itu, Rasa bila Ray balik, siput tu dah tak ada. Soalan dia kan guys, kenapa siput ni kita boleh makan tapi siput BABI tak boleh makan? Dia tanya macam tu. Tolong jawabkan boleh tak? Panas sini. Kenyang ke? Ni semua dah muka kenyang pula. Tadi muka lapar masing-masing macam piranha. Ni, tadi tak ada mood. Sekarang dia dah okey dah sebab dia dah kenyang. Ini betul perangai perempuan. Bila lapar tak ada mood. Bila dah kenyang, Bila rindu pun tak ada mood. bila dah kenyang baru dia ada mood. Ni, siapa nama budak ni? Siapa nama budak ni? Siapa nama budak ni? Rania. Lalat. Ni apa lepas dua kali round makan, apakah awak punya Mama, perasaan sekarang? kita tak boleh makan lalat ke Mama? Apa perasaan awak lepas 2 kali tambah? Lapar. Tersandat. Kenyang. Aduh, jom lah. Nah, semua dah habis dah semua. Yang ni dah tinggal air je, siput pun dah tak ada. Lepas tu yang tu dah tinggal tulang je. Ini bukan air. Ini kuah. Dia Kuah. Dia tinggal air je, siput dah tak ada. Kuah bang. Lepas tu yang ni ada tu ada tulang, ada ayam punya tu. Lepas ni Mama, Dah dekat sangat. Rania dengan Ashu buat apa? Saya tengah kekenyangan. 2 kali tambah. Rania? Allah. Dah, jom. Mama? Kenyang, sedap. Nanti boleh repeat lagi. Betul. Inilah je kedai Bawal Sending. Ada bilik tu, tapi bilik tu dah bilik aircon, tapi dia ni dah tutup. Ada macam-macam makanan. Dah. Ikut lagi-lagi pun bukannya nampak apa-apa. Okey. Dah. Okey. Kita dah kenyang. Makan dekat Bawal Sending. siapa orang Seremban, orang kena try pergi Bawal Sending. Bang. Berdekatan dengan apa, jalan pantai kan? Jalan Jelebu Ampangan.
Okay. Dalam pantai lah lebih kurang. Worth it lah, worth it untuk orang yang suka makanan kampung, yang ada anak-anak, ada orang tua, semua boleh makan kat situ. Dia jimat tau. RM15 kalau ikutkan kau beli lauk pun mana dapat RM15 tu. Macam apa tu? Macam-macam lauk. Ni macam-macam lauk kau boleh makan, kau bayar RM15 je. Nah, kau boleh ulang-ulang makan sebab dia buffet. Kalau perut kau memang bosor, silakan. Ya, betul. Macam ni. 3 kali dia pergi makan. Ambil nasi, ambil satu lauk dulu. Nanti ambil nasi lagi, ambil lauk lain pula. Gitu. Ni dapur dia. Aku tadi dah lapar sangat. Semua tempat aku menyinggah. Semua tempat singgah, semua cedok. Aku ambil satu-satu, sikit-sikit. So semua kita dah rasa semua lauk dia. So overall, dia punya lauk semua sedap. Memang, apa tadi kau cakap? Dia masak ikhlas. Memang keng. Nasi berlauk keng. Sebab dia ada lauk sayur sekali. Dah. Dia ada sup, dia ada yang pedas. Bagi rating out of 10. Rate capalah. 10/10. Sama juga 10/10. 10/10. Rania? 10/10. Wah! Kalau orang tak boleh nak bagi rating, kita tahulah sebab apa. Sebab dia dah ada macam-macam jenis lauk yang kau boleh pilih. Sedap lah tu. pun ada je, tak adalah tu sangat macam. Kalau kau tak nak pedas, kau ada sup. Macam anak buah aku dia makan ayam goreng dengan sup. Ya. Pun bagi 10/10. Kita orang of course lah semua kita makan di PKL kan. Dan orang yang suka pedas-pedas memang ngam lah. Dia punya masak tu pedas ikhlas. Kari je lah. Macam kalau mungkin orang nak kari Penang tak sesuai. Dia tak sesuai sangat. Sebab kari dia bukan kari Penang tu. Dia bukan yang kari, daun kari, lemak-lemak yang bila kau basuh tangan tu tinggal. Dia kari yang cair lah. Dia kari yang lebih kepada kari. Dia kurang santan. Belakang ni bergusti ke bergoyang ni? Okay lah korang. Terima kasih sebab tonton video ni sampai habis. Semoga kita jumpa lagi di next video. content. So korang support lah. Jangan lupa like, komen, subscribe. Saya ni newbie. Newbie kubis. Mana ada? Makan nasi dengan kari. Jangan lupa subscribe kami. Ya! Asyik! Assalamualaikum. Mana? Sekalian tak nampak kau.